Rasanya macam saya dah berada di Johor ni. Sebab saya rasa HPTN dah makin dekat. Jomlah kawan-kawan kira detik dengan saya. Lagi sebulan. Tak sabarnya nak jumpa awak semua. Datang tau, jangan tak datang. Jumpa di Persada Johor. Berdiri megah di Bukit Timbalan, bangunan Sultan Ibrahim adalah puncak kecemerlangan teknikal era 1940-an. Bangunan Sultan Ibrahim menuntut perancangan seni bina yang teliti yang menggabungkan warisan Melayu, Islam dan kolonial. Struktur ini dibina untuk menyatukan pentadbiran Johor. Hari ini, legasi kejuruteraan itu diteruskan oleh profesional teknikal masa kini. Mereka merupakan arkitek pembangunan negara kita yang menjadi wahana kepada pembangunan madani. Dari asas bangunan Sultan Ibrahim yang bersejarah hingga ke masa hadapan yang kita bina bersama, HPTN 2025 mengorak inovasi masa depan demi kemanusiaan. Sertai kami dalam meraikan peranan terpenting mereka di Hari Profesyen Teknikal Negara 2025. Seiring dengan kemajuan negara, kita telah mencapai kebolehpasaran dalam pelbagai sektor. Keupayaan yang membentuk mereka menjadi pakar dalam bidang masing-masing. Mereka yang kami gelar sebagai wira sepanjang zaman. Memerah tenaga kepada pembangunan infrastruktur, menggerak dan merancangkan jentera pemodenan, memastikan pembangunan modal insan sebagai pemacu kepada perkembangan kelestarian ekonomi negara. Di sebalik kehidupan kita yang selesa, merekalah yang menjadi tulang belakang yang menyokong kelangsungan hidup kita tanpa mengira masa dan tenaga. Cekap dalam menyelesaikan masalah, bertanggungjawab menggalas tugasan, berani menghadapi risiko, siap siaga menghadapi cabaran demi memastikan produktiviti yang berkualiti dapat dicapai untuk kesejahteraan bersama. Merekalah wira-wira kita yang sentiasa berdepan dengan rintangan, berani maju ke hadapan untuk keharmonian yang berpanjangan. Terima kasih wira kami, andalah yang kami raikan di Hari Profesyen Teknikal Negara. Bersama teknologi, arus industri kita biar berjuta melangkah. Seiring bersama teknikal adalah kita membangun negara setia selama, biar dunia tahu kita siapa. Demi cita-cita
ke depan demi negara tercinta. Kebakaran, luaskan semua sempadan. Seiring bersama teknikal adalah kita membangun negara. Setia selama, biar dunia tahu kita siapa. Aspirasi kita bergerak seiring maju ke depan demi negara tercinta. Seiring dengan kemajuan negara, kita telah mencapai kebolehpasaran dalam pelbagai sektor. Keupayaan yang membentuk mereka menjadi pakar dalam bidang masing-masing. Mereka yang kami gelar sebagai wira sepanjang zaman. Memerah tenaga kepada pembangunan infrastruktur, menggerak dan merancangkan jentera pemodenan, memastikan pembangunan modal insan sebagai pemacu kepada perkembangan kelestarian ekonomi negara. Di sebalik kehidupan kita yang selesa, merekalah yang menjadi tulang belakang yang menyokong kelangsungan hidup kita tanpa mengira masa dan tenaga. Cekap dalam menyelesaikan masalah, bertanggungjawab menggalas tugasan, berani menghadapi risiko, siap siaga menghadapi cabaran demi memastikan produktiviti yang berkualiti dapat dicapai untuk kesejahteraan bersama. Merekalah wira-wira kita yang sentiasa berdepan dengan rintangan, berani maju ke hadapan untuk keharmonian yang berpanjangan. Terima kasih wira kami, andalah yang kami raikan di Hari Profesion Teknikal Negara. Berhikmat setia lebih 150 tahun lamanya. Merintis penyediaan infrastruktur asas negara. Menggerakkan pembangunan prasarana dan kemudahan. Menyediakan perjalanan sempurna
ke arah kemerdekaan. Merdeka! 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 Melengkapkan infrastruktur dan fasiliti negara demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Jabatan Kerja Raya sentiasa bersama anda, memberikan perkhidmatan bertaraf dunia melalui kecemerlangan pengurusan projek ke arah pelaksanaan yang komprehensif dan holistik demi melangkaui ekspektasi pelanggan. Sejajar dengan kitar hayat urusan aset kerajaan, menerusi urusan aset menyeluruh yang memastikan kelestarian sejagat terpelihara, serta pemberi hikmat nasihat teknikal terulung negara melalui inovasi dan aplikasi teknologi terkini demi keberhasilan yang lebih cekap, efisien dan berkualiti. Penerapan digitalisasi dengan penuh dedikasi melalui modal insan berintegriti dan berkompetensi tinggi. Jabatan Kerja Raya sentiasa bersama anda.
megah di Bukit Timbalan. Bangunan Sultan Ibrahim adalah puncak kecemerlangan teknikal era 1940-an. Bangunan Sultan Ibrahim menuntut perancangan seni bina yang teliti yang menggabungkan warisan Melayu, Islam dan kolonial. Struktur ini dibina untuk menyatukan pentadbiran Johor. Hari ini, legasi kejuruteraan itu diteruskan oleh profesional teknikal masa kini. Mereka merupakan arkitek pembangunan negara kita yang menjadi wahana kepada pembangunan madani. Dari asas bangunan Sultan Ibrahim yang bersejarah hingga ke masa hadapan yang kita bina bersama, HPTN 2025 mengorak inovasi masa depan demi kemanusiaan. Sertai kami dalam meraikan peranan terpenting mereka di Hari Profesyen Teknikal Negara 2025. Injinia Roslan Ismail, Ketua Pengarah Kejaraya Malaysia, bersama-sama yang berbahagia Datuk Zainal Al-Hakam Seman, Timbalan Ketua Setiausaha Sektor Pengurusan Kementerian Kejaraya Malaysia serta Tim Penghormat masuk ke ruangan Dewan. Yang berbahagia Datuk Seri serta hadirin dimohon untuk kekal berdiri bagi menyanyikan lagu negaraku dan bacaan Ikrar Rukun Negara. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil, di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikrar. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami
untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Yang berbahagia Datuk Seri serta hadirin dipersilakan duduk. Program diatur lengkap berwadah, teknikal negara terlihat perkasa. 10 jari kami menadah, mohon berkat yang Maha Esa. Seterusnya bagi memberkati program pada pagi ini dijemput yang berusaha Ustaz Muhammad Zulkifli bin Makhtar, Pegawai Hal Ehwal Islam Kementerian Kerja Raya Malaysia untuk memimpin bacaan doa. Dengan penuh takzim dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada hari yang penuh berkat ini, kami berkumpul dalam majlis pra-peluncuran Hari Profession Teknikal Negara tahun 2025 dengan penuh kesyukuran dan pengharapan. Ya Allah, berkati dan rahmatilah majlis pada petang ini. Di kesempatan ini, Ya Allah, kami pohon agar dilancarkan segala urusan kami, baik duniawi maupun ukhrawi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Ustaz Muhammad Zulkifli Makhtar atas pimpinan bacaan doa sebentar itu tadi. Lebih 153 tahun JKR berjuang menjulang nama teknikal negara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berbahagia, Datuk Seri Engineer Roslan bin Ismail, Ketua Pengarah Kerja Raya Malaysia. Yang berbahagia, Datuk Zainal Al-Hakam bin Seman, Timbalan Ketua Setiausaha Sektor Pengurusan Kementerian Kerja Raya Malaysia. Yang berbahagia, Datuk Muhammad Sakri bin Abdul Kadir, Timbalan Ketua Setiausaha Sektor Dasar dan Pembangunan Kementerian Kerja Raya. Yang berbahagia Datuk Engineer Haji Sazli bin Harun, Ketua Pengarah Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Yang berbahagia Datuk Engineer Ibrahim bin Esa, Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya Sektor Bangunan, merangkap Timbalan Pengerusi 1 sambutan Hari Profession Teknikal Negara 2025. Yang berusaha Engineer Muhammad Syahrum bin Ahmad Saman, Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya Sektor Infra, merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Teknikal 1 sambutan Hari Profession Teknikal Negara 2025. Setiausaha bahagian, pengarah-pengarah kanan, pengarah-pengarah cawangan dan negeri, rakan-rakan kolaborasi, rakan-rakan pempamer platinum serta hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke majlis pra-peluncuran Hari Profession Teknikal Negara 2025. Bertemakan mengorak inovasi masa depan demi kemanusiaan, Majlis Pra-Peluncuran Hari Profession Teknikal Negara tahun 2025 direalisasikan sebagai platform bagi memaklumkan secara rasmi kepada orang ramai, media serta pihak berkepentingan mengenai penganjuran HPTN 2025.
Ia juga turut memperkenalkan rakan strategik, rakan kolaborasi serta pempamer platinum bagi penganjuran HPTN 2025. Semoga majlis ini dapat memberikan pendedahan lebih jelas berkenaan Hari Profesyen Teknikal Negara bagi tahun 2025. Jabatan Teknikal teguh berdiri. Roslan bin Ismail, Ketua Pengarah Kerja Raya Malaysia untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Pra-Peluncuran Hari Profesyen Teknikal Negara tahun 2025. Segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Yang bahagia Datuk Zainal Al-Hakab Seman, Timbalan Ketua Siusaha Sektor Pengurusan Kementerian Kerja Raya. Dan bahagia Datuk Muhammad Sakri bin Abdul Kadir, Timbalan Ketua Siusaha Sektor Dasar dan Pembangunan Kementerian Kerja Raya. Ali bin Harun, Ketua Pengarah Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Yang bahagia Datuk Engineer Ibrahim bin Esa, Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya Sektor Bangunan. Yang Bursa Engineer Muhammad Syarum bin Ahmad Saman, Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya Sektor Infra. Pengarah-pengarah kanan, setiausaha bahagian pengarah-pengarah cawangan, pengarah negeri, rakan-rakan kolaborasi dan rakan-rakan pempamer platinum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinergi kesepaduan nasional yang menjadi teras kepada agenda transformasi negara. Untuk makluman semua, Majlis Pra-Peluncuran Hari Profesyen Teknikal Negara ini dilaksanakan bertujuan untuk memberi pendedahan awal berkenaan konsep hala tuju dan pengisian sambutan HPTN pada tahun ini. Penganjuran majlis ini juga bertujuan untuk menyemarakkan semangat serta mengiktiraf sumbangan signifikan warga profesyen teknikal terhadap pembangunan dan kemajuan negara. Selain itu, program ini turut berperanan dalam memperkukuh jalinan kerjasama strategik antara agensi kerajaan, industri dan institusi akademik bagi memperkasa keupayaan dan kredibiliti profesyen teknikal di Malaysia. Melalui majlis ini juga, aspirasi dan mesej utama sambutan HPTN dapat disampaikan dengan lebih meluas seiring dengan hala tuju kerajaan dalam menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang inklusif dan mampan. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, dalam usaha akan terus menjadi pemacu, bukan dalam menjadi pemangkin dalam memperjuangkan lebih banyak profesyen teknikal di dalam negara. Hari Profesyen Teknikal Negara merupakan platform bersepadu yang menghimpunkan pelbagai disiplin teknikal seperti kejuruteraan, seni bina, ukur bahan, otomotif, multimedia, teknologi nano dan lain-lain yang menjadi tunjang pembangunan negara. Dalam erti kata lain, HPTN adalah satu gerakan nasional yang memperakui sumbangan profesional teknikal
serta menggalakkan penyertaan generasi muda dalam bidang ini bagi memastikan kemajuan dan daya saing Malaysia terus terpelihara. Sejak penganjuran sulung Hari Profession Teknikal Negara pada tahun 2018, saya melihat tema HPTN tahun ini iaitu mengorak inovasi masa depan demi kemanusiaan amatlah bertepatan dengan dasar dan hala tuju kerajaan. Kepesatan teknologi terutamanya menerusi kecerdasan buatan dan daya cipta terus dilihat dalam perspektif yang positif dan disambut baik dalam menghadapi cabaran masa hadapan. Tema ini juga mengingatkan kita bahawa kemajuan sebenar tidak hanya diukur melalui pencapaian teknologi atau pembangunan fizikal semata-mata, tetapi melalui kemajuan yang berjiwa insan dan berpaksikan nilai hormat, kepercayaan, daya cipta, ihsan serta teknologi hendaklah dimanfaatkan secara bijaksana, bukan sekadar untuk mengejar kecanggihan, tetapi sebagai alat yang memperkasa kesejahteraan manusia serta memanusiakan pembangunan dan pemodenan negara. Untuk makluman semua, HPTN 2025 adalah edisi yang kedua menyaksikan perluasan penganjuran HPTN ke peringkat negeri. Justru, sukacita saya umumkan di sini HPTN 2025 bakal membawa kita semua ke negeri Johor, sebuah negeri yang kaya dengan sejarah, seni dan warisan budaya yang tersendiri. HPTN 2025 bakal berlangsung pada 10 dan 11 Disember 2025 bertempat di Persada Johor Bahru. Pada hemat Johor sebagai tuan rumah adalah bertepatan dengan tema HPTN tahun ini. Saya yakin suasana Johor yang dinamik dan rakyatnya yang penuh bersemangat tinggi akan menjadikan sambutan HPTN menarik dan berimpak tinggi. Saya juga percaya kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor turut menjadi pemangkin utama dalam memperkukuhkan penganjuran HPTN 2025. Hubungan strategi ini bukan saja akan memperluaskan jaringan kolaborasi dalam pelaksanaan projek pembangunan, tetapi juga memperkukuh perkongsian kepakaran, teknologi dan amalan terbaik antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Johor khususnya. Ini jelas membuktikan komitmen kita dalam usaha melahirkan modal insan teknikal yang berkualiti tinggi serta memastikan pembangunan dan pemodenan negara dilaksanakan secara mampan dan berimpak demi kesejahteraan. Dalam masa yang sama, pelbagai pengisian telah disusun bagi menarik minat generasi muda untuk menceburi bidang teknik. Penyertaan HPTN tahun ini menerusi program outreach di pelbagai negeri antaranya negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Pahang, Kelantan dan wilayah Persekutuan Labuan. Untuk makluman hadirin juga, program JKR Green Day yang telah dilaksanakan dengan jayanya pada 4 November 2025 yang lepas merupakan salah satu program pemantapan menjelang sambutan kemuncak HPTN yang akan diadakan pada 10 dan 11 Disember 2025 kelak. Selain itu, 21 November lagi penganjuran HPTN kali ini. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, HPTN pada kali ini bakal menampilkan pelbagai program dan pengisian menarik antaranya pameran interaktif dan teknik, forum profesional, jaringan kolaborasi bersama agensi dan industri, program pendidikan berteraskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau STEM, e-sports, anugerah pengiktirafan profesion teknikal negara, karnival, kejaya serta pelbagai acara lain yang menawarkan hadiah menarik untuk dimenangi. Sambutan HPTN pada tahun ini. Ia meliputi 8 pempamer bertaraf platinum, 12 pempamer gold, 25 pempamer silver dan 81 pempamer bronze, dan pempamer-pempamer lain yang melibatkan industri kecil dan sederhana dan business matching.
Yang bagi datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, sebelum mengakhiri ucapan pada hari ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada jawatan kuasa penganjur bagi majlis hari ini dan juga jawatan kuasa lain yang sentiasa komited dan terus berusaha gigih dalam memastikan sambutan HPTN tahun ini berjalan dengan lancar dan jayanya. Terima kasih juga diucapkan kepada semua rakan Platinum yang hadir serta semua yang terlibat dalam merealisasikan penganjuran HPTN 2025 kali ini. Besarlah juga harap semua yang hadir pada hari ini dapat bersama-sama Kementerian Kerja Raya dan agensinya untuk mempromosikan sambutan HPTN tahun ini. Promosi ini boleh dilaksanakan dalam pelbagai platform, sama ada menerusi hebahan di peringkat organisasi masing-masing, mesyuarat, email rasmi dan juga menerusi media sosial. HPTN dilaksanakan dengan kerjasama, sinergi dan sokongan tuan-tuan dan semua. Ia merupakan lambang kesepaduan daripada kekuatan kolaborasi dan nilai amal sama. Kerjasama dan sokongan anda semua amat saya hargai. HPTN sebagai titik tolak kebangkitan negara yang turunan manusia yang berteraskan ilmu teknologi. Besar HPTN di medan penggerak profesion yang berprestij melalui kepimpinannya, inovasi, berkemahiran tinggi dan berani menyahut cabaran dalam arus teknologi moden yang pesat membangun demi kemanusiaan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya merasmikan Hari Profession Teknikal Negara 2025. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Seri KKR atas ucapan perasmian yang telah berbahagia Datuk Seri dimohon untuk kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Seterusnya, ayo sama-sama kita saksikan tayangan montaj Hari Profesional Teknikal Negara 2025 yang telah disediakan khas oleh pihak Urus Setia.
Ayo sekali lagi kita berikan tepukan yang tergemuruh atas tayangan montaj HPTN 2025 yang dipaparkan sebentar tadi. Bagi meneruskan majlis pada hari ini dengan segala hormatnya dijemput Yang Berbahagia Datuk Engineer Ibrahim bin Isa Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya Sektor Bangunan bagi mengiringi Yang Berbahagia Datuk Zainal Al-Hakab bin Seman Timbalan Ketua Setiausaha Sektor Pengurusan bersama-sama Yang Berbahagia Datuk Seri Engineer Roslan bin Ismail Ketua Pengarah Kerja Raya untuk naik ke pentas bagi menyempurnakan atur cara berikutnya. Dipersilakan. Selaras dengan pelaksanaan majlis pra-peluncuran HPTN 2025 pada hari ini, Jawatankuasa Indo berbesar hati untuk memperkenalkan rakan kolaborasi dan pempamer Platinum yang telah memberikan komitmen penuh untuk turut serta menjayakan HPTN 2025. Sambutan HPTN 2025 ini mana mungkin akan berjaya tanpa sokongan dan dokongan penuh rakan kolaborasi dan pempamer Platinum yang akan diperkenalkan sebentar lagi. Wakil bagi setiap rakan kolaborasi yang dijemput naik ke atas pentas dimohon untuk kekal berada di atas pentas bagi sesi bergambar di hujung acara. Maka dengan ini dijemput rakan kolaborasi yang terlibat bagi HPTN tahun 2025. Dipersilakan rakan kolaborasi yang pertama, Kementerian Kesihatan Malaysia. Seterusnya, dipersilakan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Dipersilakan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air. Dijemput Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya dipersilakan Kementerian Pendidikan Tinggi. Dijemput Kementerian Sumber Manusia. Seterusnya dipersilakan Kementerian Komunikasi Malaysia. Dipersilakan Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
dijemput ke pentas Kementerian Belia dan Sukan, seterusnya dipersilakan Agensi Keselamatan Cyber Negara. Dijemput Medical Device Authority, Kementerian Kesihatan Malaysia, dipersilakan Jabatan Kimia Malaysia, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, seterusnya dipersilakan Pusat Sains Negara, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Dijemput Take Up Kids Learning. Dan rakan kolaborasi yang terakhir dijemput Universiti Teknologi Malaysia. Dijemput ke semua rakan kolaborasi yang terlibat untuk bergerak ke hadapan bersama-sama tetamu jemputan bagi sesi bergambar. Dipersilakan rakan-rakan kolaborasi untuk kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Manakala yang berbahagia Datuk Seri KPKR bersama-sama Dev-Dev kehormat dimohon untuk kekal berada di atas pentas bagi sesi penyampaian yang seterusnya.
Seterusnya, dijemput pempamer Platinum yang sangat komited dalam penglibatan bagi penjayaan HPTN 2025. Wakil bagi setiap pempamer Platinum yang dijemput naik ke pentas dimohon untuk kekal berada di atas pentas bagi sesi bergambar di hujung acara. Dengan ini, dijemput pempamer Platinum yang pertama. Dipersilakan V5 Group Sendirian Berhad. Seterusnya, dijemput Matrix Konsep Sendirian Berhad. Seterusnya, Safwa Global Venture Malaysia Sendirian Berhad. Sendirian Berhad. Seterusnya dipersilakan Seng Chun Engineering JB Sendirian Berhad dan Victolic Malaysia Sendirian Berhad. Asrat Sendirian Berhad. Dijemput wakil pempamer Platinum yang terakhir, Rodcare Malaysia Sendirian Berhad. Dijemput ke semua wakil pempamer Platinum yang terlibat untuk bergerak ke hadapan bersama-sama tetamu jemputan bagi sesi bergambar. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Seri KPKR atas kesudian menyempurnakan atur cara itu tadi. Yang berbahagia Datuk Seri KPKR serta Dev-Dev kehormat dijemput untuk kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Dipersilakan. Yang berbahagia Datuk Seri serta hadirin sekalian, program seterusnya adalah sesi bergambar bersama-sama div-div kehormat sebagai tanda kenang-kenangan.
Mohon kerjasama hadirin sekalian untuk memenuhkan ruangan di hadapan di bahagian belakang kerusi DVD kehormat bagi sesi bergambar dimulakan. Mohon on kembali lampu ya. Terima kasih kepada teknisian kita. Kita boleh rapat-rapatkan saf.